Assalamualaikum. Salam. Bang, Ya. tumpang tanya, abang memang orang sini ya? Saya pun orang sini, orang Cak Lam lah. Saya menyewa kat sini lah. Cuma baru-baru ni saya dapat beli rumah dekat Tapah. Oh, rumah pertama? Ya, rumah pertama. Alhamdulillah. Seronok abang. Seronok, Alhamdulillah seronok sangat. Tapi kan bang, orang kata nak dapatkan rumah pertama ni susah. Abang ada tak apa-apa cabaran yang abang boleh kongsikan yang pernah abang lalui? Cabaran tu banyak. Cuma kita kena sediakan apa yang patut lah. Cuma dekat, insyaAllah boleh. Senang lah nanti. Macam mana abang boleh dapat beli rumah pertama ni? Boleh kongsikan tak? Asalnya saya dapat daripada pembiayaan BSN SJKP Madani. Daripada situ lah saya dapat beli rumah yang pertama lah. Macam mana abang tahu pasal BSN SJKP Madani ni? Saya buat banyak lah, saya banyak research. Lepas tu last kali saya jumpa pegawai BSN lah. Dia jelaskan semua terang lah, saya dapat semua detail. Lepas tu dia sediakan dokumen, saya pun setakkan dokumen untuk saya lah. Dan beberapa bulan je lah boleh siap. Kejap lah, tak lama. Sekejap je. Tapi bang, perasaan abang bila dah dapat kunci rumah baru tu macam mana? Oh, Alhamdulillah, syukur sangat lah. Lagi isteri kan, dia orang yang paling teruja lah. Paling seronok dapat kunci, sama-sama kita pergi ambil lah time tu. Tapi apa kelebihan yang membuatkan abang pilih BSN My Home SJKP Madani? Proses dia mudah. Lepas tu nak sediakan dokumen pun senang. Kalau lah ada yang dekat luar sana tengah tengok video ni, diorang pun tengah consider nak beli rumah tapi macam ada ragu-ragu sikit kan. Apa pesanan abang? Okay, first kali buat research dulu nak beli rumah pertama ku ni kan. Dokumen semua ada lengkap. Pergi tanya orang yang lebih tahu. Last kali senang pergi terus BSN yang terdekat. InsyaAllah dia akan membantu lah. Terima kasih bang. Okay, sama.